Pernah tak anda rasa macam terperangkap? Macam gelap betul rasanya hidup ni, tak nampak jalan keluar langsung. Okey, selamat datang ke siri penerangan kita. Hari ini kita bukan nak bincang sejarah biasa tau. Kita nak bedah siasat satu formula epik, iaitu tafsiran, kelebihan dan pengajaran dari satu doa yang terbukti berkesan bila kita betul-betul ditelan kegelapan hidup. Doa Nabi Yunus. Bayangkan situasi ni. Sejarah catatkan Nabi Yunus terperangkap bukan dalam satu tapi 3 lapisan kegelapan mutlak. Gelapnya kepekatan malam, gelapnya dasar lautan dan gelapnya dalam perut ikan paus gergasi. Secara logik akal, memang mustahil lah nak selamat kan? Tapi realitinya, walaupun kita tak ditelan ikan paus fizikal hari ini, timbunan hutang, stres melampau kat tempat kerja atau kemurungan yang mendalam, rasanya sama je, sesak dan lemas. Betul tak? Kegelapan tu wujud dan ia memang boleh mempenjarakan kita. Okey, mari kita selami perkara ni. Di sinilah keajaiban tu bermula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gabungan perkataan dari surah Al-Anbiya ayat 87 ni, inilah kata-kata yang secara literal telah menghancurkan ketiga-tiga lapisan kegelapan tadi tu. Ia bukan setakat rintihan biasa orang yang tengah panik tau. Ini adalah kunci ajaib yang membuka pintu keluar yang kita rasa mustahil. Jadi, kita masuk ke bahagian pertama, anatomi sebuah jalan keluar melalui lensa bedah siasat tafsir Ibn Kathir. Apa yang buat doa ni berkuasa sangat? Ulama besar Ibn Kathir perasan yang doa ni secara mekanikalnya terbina atas 3 tiang kukuh ni. Tauhid, tasbih dan taubat. Tanpa ketiga-tiga elemen ni bergabung dan berfungsi bersama, ia takkan ada impak luar biasa sampai boleh membelah lautan tu. Jom kita pecahkan satu-satu. Langkah pertama, tauhid. La ilaha illa anta. Biasanya, bila ada masalah besar, kita kelam kabut cari jalan nak selesaikan kan? Tapi frasa ni paksa kita ubah fokus. Kita alihkan pandangan sepenuhnya dari masalah tu dan letak pergantungan 100% kepada pencipta. Kita macam tengah isytihar. Tiada sesiapa pun yang boleh selamatkan dan bebaskan kita sekarang, melainkan dia sahaja. Langkah kedua pula, tasbih. Subhanaka, yang bermaksud maha suci engkau. Cuba fikir, bila kita tengah derita atau sakit, senang sangat hati kita nak rasa pahit atau mula salahkan Tuhan atas ujian tu. Betul tak? Jadi, frasa ni dengan pantas mencuci minda kita dari sebarang rasa pahit tu. Kita menyucikan Allah dari segala sangkaan buruk sebab kita akui perancangannya sentiasa sempurna, walaupun masa tu kita tengah menderita. Langkah ketiga yang mengunci formula ni adalah taubat. Ini kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam kalangan orang yang zalim. Ini adalah kemuncak kerendahan hati. Menurut Ibn Kathir, bila kita gabungkan sikap tawaduk dan pengakuan kelemahan diri ni dengan 2 langkah tadi, ia terus jadi satu kunci yang sangat luar biasa untuk menarik bantuan direct dari ilahi. Sekarang, bila tengok struktur dia yang hebat ni, satu soalan logik mesti muncul dalam kepala anda. Adakah mukjizat ni hanyalah satu talian hayat eksklusif yang special untuk seorang Nabi pada zaman dulu je? Atau ia sesuatu yang kita pun boleh guna hari ni bila kita sendiri tengah tenggelam dengan masalah kita? Poin paling krusial ada kat sini. Nabi Muhammad SAW sendiri dengan jelas menyatakan yang ini adalah formula universal untuk kita semua. Baginda bersabda, tidaklah seorang Muslim berdoa dengannya pada sesuatu melainkan Allah akan memperkenankannya. Maknanya, ini bukan sekadar rekod sejarah. Ini adalah satu janji perlindungan yang aktif untuk anda dan saya sekarang juga. Dan janji universal ni ditegaskan secara langsung oleh Allah dalam ayat Al-Quran yang seterusnya. Lepas Allah ceritakan macam mana dia selamatkan Nabi Yunus dari kedukaan, Allah terus tutup dengan frasa, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini membuktikan secara mutlak yang operasi menyelamat ni memang dibuka untuk semua orang yang beriman, walau apa pun masalah yang tengah menghimpit mereka. Seterusnya kita masuk ke bahagian kedua, rahsia terbongkar. Mari kita telusuri pandangan mendalam dari Imam Nawawi dan Ibn Qayyim. Macam mana amalan ni beroperasi secara realistik dalam psikologi kita? Menurut Imam Nawawi, zikir ni adalah satu preskripsi khusus tau. Kalau anda sekarang ni tengah berhadapan dengan tekanan hidup yang melampau, buntu tiada penyelesaian, sakit hati yang mendalam, atau diserang keresahan jiwa dan anxiety yang teruk, inilah ubatnya. Ia adalah jalan keluar dari perangkap emosi dan mental kita. Dan ini menggambarkan dengan sangat cemerlang apa yang dikupas oleh Ibn Qayyim. Beliau melihat doa ni sebagai satu proses transformasi yang mind-blowing.
Bila kita kikis habis ego kita, keresahan dan rasa putus asa tu melalui bacaan ni, kita sebenarnya sedang membuka pintu rahmat seluas-luasnya. Ia boleh melembutkan hati yang keras, mengangkat kegelisahan dan yang paling menarik, ia seringkali membuahkan ketenangan batin serta jalan keluar yang sama sekali kita tak sangka. Terdapat satu paradoks atau ironi yang indah kat sini. Di dunia moden ni, kita selalu diajar kena sentiasa nampak kuat, kena sentiasa berdikari, tapi di hadapan pencipta, pengakuan kelemahan mutlak kitalah yang jadi magnet paling kuat untuk menarik pertolongan Allah. Kekuatan sebenar tu tak datang dari kita bergantung pada diri sendiri, tapi dengan meruntuhkan tembok ego kita sepenuhnya. Okey, beralih ke bahagian ketiga, kotak alatan dan langkah boleh bertindak untuk amalan harian. Macam mana kita nak guna? Teori yang hebat takkan bermakna tanpa aplikasi praktikal, betul tak? Jadi, bila waktu paling optimum? Selepas solat fardu, masa bangun tahajud waktu malam, di saat sujud yang penuh rendah diri, atau untuk memulakan hari lepas solat subuh. Dan paling penting, ia sangat pantas bertindak bila-bila masa dada anda terasa ketat ketika menghadapi krisis keuangan yang mendesak atau saat nak buat istiharah untuk pilihan penting. Dari segi kekerapan, ulama ada bagi panduan praktikal. Angka 40 kali adalah titik mula yang sangat baik. Satu sasaran asas yang sangat mudah dicapai oleh sesiapa sahaja untuk membiasakan lidah dan hati setiap hari. Bagi mereka yang nak menyelami dengan lebih mendalam, jom kita tengok angka seterusnya. 100 kali sering dicadangkan. Ia menuntut fokus yang lebih panjang sedikit, bagi ruang untuk kata-kata tu betul-betul cuci jiwa dan minda yang tengah berserabut tu. Dan seterusnya, angka 313 kali. Satu jumlah yang disyorkan untuk impak kerohanian yang lebih intensif. Tapi, dengan sini betul-betul, bilangan yang banyak pun takkan bawa apa-apa makna kalau mulut je terkumat kamit tanpa dihayati. Kuantiti mesti sentiasa diiringi dengan kualiti dalaman. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab impak amalan ni bergantung sepenuhnya pada syarat-syarat ni. Hadir hati, di mana minda sedar apa yang diucap. Tadabbur maknanya kita hayati makna setiap perkataan tu, kena ada keyakinan mutlak yang Allah tengah mendengar serta penyerahan yang ikhlas. Semakin terdesak hati anda merendah diri, semakin lajulah keajaiban rohani ini berfungsi. Jadi sebagai penutup penerangan kita hari ini, tanyalah diri anda sendiri sejujur-jujurnya. Apakah ikan paus yang sedang memerangkap dan telan anda hari ini? Apakah beban, ketakutan atau hutang yang meletakkan anda dalam kegelapan sampai anda rasa sesak nafas? Walau apapun ya, sekarang anda dah tahu rahsianya. Anda dah pegang kunci epik ni yang terbukti merentas zaman, sedia untuk menghancurkan apa jua yang memenjarakan anda.